Saya Cikgu Tabita. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi teknik mudah faham untuk menyelesaikan soalan 4 masteri kendiri dalam buku teks muka surat 249 bagi bab 9 garis lurus. JK ialah sebatang jalan lurus yang melalui titik tengah di antara bandar E dengan bandar F. Persamaan bagi jalan lurus JK ialah Y bersamaan negatif 2X tambah K. Dengan keadaan K ialah pemalar. Tentukan nilai K. Dengan maklumat yang diberikan, mari kita plan langkah demi langkah strategi untuk mendapatkan pemalar K. Kita diberikan koordinat bandar E dan bandar F, betul tak? Dan kita boleh mencari koordinat titik tengah antara bandar E dengan bandar F. Mengapa kita hendak cari titik tengah ini? Ini kerana kita diberitahu titik tengah antara bandar E dengan bandar F melalui jalan lurus JK ataupun bermaksud menyentuh atau berada di atas persamaan Y bersamaan negatif 2X tambah K. Mungkin di sini ataupun di sini. Basically, on this line JK. Seterusnya, setelah mendapat nilai X dan Y ataupun koordinat titik tengah antara bandar E dengan bandar F, kita gantikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan garis lurus jalan JK. Mengapa? Untuk mendapatkan nilai K. Mari kita mula dengan langkah pertama. Untuk mendapatkan koordinat bagi titik tengah antara bandar E dengan bandar F, kita cuma perlu purata nilai X bagi koordinat bandar E dengan bandar F. Begitu juga untuk nilai Y. Untuk tujuan generalisasi, kita andaikan koordinat bandar E ialah XE, YE dan koordinat bandar F ialah XF, YF. Adakah semua nilai X dan Y diberikan? Ya. Mari kita gantikan nilai-nilai tersebut ke dalam formula purata titik tengah. Selesaikan untuk nilai X dan nilai Y. Mudahkan dan akhirnya kita dapat koordinat titik tengah ialah negatif 2, 1. Setelah mendapat koordinat titik tengah antara bandar E dengan bandar F, kita gantikan nilai X bersamaan negatif 2 dan Y bersamaan 1 ke dalam persamaan garis lurus jalan JK. Maka kita mudahkan dan kita dapat K ialah negatif 3 dan persamaan garis lurus jalan JK ialah Y bersamaan negatif 2X tolak 3. Untuk soalan 4B, satu jalan lurus yang lain GH dengan persamaan Y bersamaan 2X tambah 17 akan dibina. Satu lampu isyarat akan dipasang di persimpangan kedua-dua jalan JK dan GH. Tentukan koordinat bagi lampu isyarat tersebut. Soalan telah memberikan kita satu clue bahawa jalan lurus GH akan melintas jalan lurus JK kerana ada satu simpang. Clue yang satu lagi ialah persamaan yang diberikan iaitu Y bersamaan 2X tambah 17. Jika kalian teliti, kecurunan persamaan jalan JK ialah negatif 2. Betul tak? Dan kecurunan persamaan jalan GH ialah 2. Ini bermaksud jalan lurus GH adalah dalam arah yang bertentangan. Cikgu lakarkan jalan lurus GH dengan color hijau. Kita diminta cari koordinat bagi persimpangan kedua-dua jalan JK dan GH, iaitu titik ini. Untuk mendapatkan koordinat simpang, kita selesaikan persamaan serentak bagi kedua-dua jalan lurus JK dan GH. Ini kerana jalan GH merantasi jalan JK pada satu titik yang sama kan, XY. Jadi, kita selesaikan persamaan serentak untuk mendapatkan nilai koordinat XY. Jalan JK, Y bersamaan negatif 2X tolak 3.
kita berikan sebagai persamaan 1. Jalan GH, Y bersamaan 2X tambah 17. Kita berikannya sebagai persamaan 2. Apabila persamaan 1 tambah persamaan 2, kita dapat Y tambah Y bersamaan negatif 2X tambah 2X tolak 3 tambah 17. Mudah kan? Kita dapat 2Y bersamaan 14 dan Y bersamaan 7. Gantikan Y bersamaan 7 ke dalam persamaan 1. Maka X ialah negatif 10 per 2 ataupun negatif 5. Maka koordinat simpang di mana lampu isyarat akan dipasang ialah negatif 5, 7. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.